Suhaila tak nak buka pintu. Tadi dia cakap dia nak pergi tandas. Lepas tu terus tak keluar. Tak apa, biar saya uruskan ni. Awak boleh pergi dulu. Ini Melissa, wedding planner. Dia ni seorang yang perfectionist. Baik dari segi penampilan, cara bercakap, persekitaran tempat kerja, semuanya kena teratur. Mungkin juga sifat terlampau teliti buatkan dia sampai sekarang tak jumpa lagi Mr. Right. Aduh, kesian. Tapi kalau soal kerja, reputasi Melissa memang tak boleh dipertikaikan. Kredibiliti dan sentuhan kreatif yang diberikan pada setiap majlis menjadikan Melissa tersenarai di antara wedding planner pilihan. Melissa ni seorang yang serius dalam bekerja. Walau dalam keadaan rumit macam mana sekalipun, setiap tugasan mesti dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Su, it's me, Melissa. Buka pintu. Su. Okay, I'm so sorry. I sebenarnya bukan nak buat scene, okay? Bukan. Tapi I panic. I'm so not ready. Su, it's okay. I faham kalau you nak nervous ke, nak ubah fikiran ke. It's normal for a bride. Okay, sebelum you buat apa-apa keputusan, I just want you to breathe. Okay, breathe. Okay, breathe. And calm down. Okay, calm down. Okay, cuba you fikirkan all of your good memories with him. Kenapa you nak kahwin dengan dia? Kenapa you pilih dia? Cuba you fikirkan. Kejap. Apa yang merepek ni, ya? Apa you merepek ni? I bukan nak tarik diri lah. Are you crazy? Kamu tahu kan, I was like really excited dengan perkahwinan ni. Okay, bukan tarik diri. Plus ada nikah. Kan ada nikah awal-awal kan, dapat tarik diri pula. No, bukan pasal tu. Kalau macam tu, jom kita pergi sekarang. No. Kita tak boleh pergi sekarang. No. Tadi you kata bukan sebab nak tarik diri. Sekarang kenapa tak nak pergi? I'm so not gonna walk the aisle looking like this. Look, I'm not fat. No, right? you're not. No. It's kain ni lah. This kain looks so expensive. I don't understand. Please, join me. This is kain lah. I know what to do. Okay, better be. Kalau tak, Mat takkan keluar. I'm gonna sit here. All right, all set. Wow. Perfect. You're an angel. Good luck, beautiful. Suhaila dah keluar, standby semua. Tugas seorang perancang perkahwinan bukan sekadar memperindah, tetapi memastikan kelancaran majlis dan menjadikan ia sebagai hari bersejarah yang penuh dengan memori manis bagi pasangan pengantin. Sebab itulah kriteria yang saya cari pada seorang pembantu adalah individu yang mampu menggalas tanggungjawab, cuba awak jelaskan balik tentang tugasan yang saya cakap tadi. Okay. Majlis kena grand. Lepas tu pengantin kena cantik kot. Oh, lupa nak cakap. Melissa ni paling pantang kalau orang ambil mudah dan mempunyai mentaliti stereotype pasal wedding planner.
rinduku pada dirimu. Ya. Okey, saya dah. Lambat ni. Kat sini lah. Okey. Kau duduk belakang. Oh, aku di belakang Okey, ready. Senyum biasa dulu Okey. Satu. Okey. Baik. Dua. Mulut. Macam mana? Ha. Okey. Okey. Dah laki ke? Ingat tak tu nama kita orang? Okey, terima kasih. Okey. Bye. Bye. Sebenarnya aku rasa kita dah lambat masuk kelas tau. Alah. Aku pergi dulu. Okey. Bye. Aku rasa kita mesti kena marah dengan cikgu sekejap lagi. Sakit hati kita. Sakit. Kejap. Okey. Apa yang kau kabut sangat ni? Okey. Cikgu. Tapi sikit lah. Perempuan yang aku tampar kang. Biar tadi. pula. Cikgu dah pilih siapa yang mak bersembahan. Ya betul. Dari mana kau dapat tahu? Cikgu aku lah. Dia suruh check dekat papan kenyataan sekarang. Sekarang. Aku rasa aku ada kerja sekolah lah nak kena buat. Kau dah siap ke? Lah aku tak buat lagi. Tak. Habislah kau. Hendak jeling. Kau apa hal? Weh. Sekejap, bagi dulu. Korang tahu cerita tak? Tak tahu. Untuk hari penyampaian hadiah tahun ni, sekolah kita akan minta seorang wakil budak Form 5 untuk bagi capai. Kalaulah cikgu pilih yang jenis-jenis skema, mesti bosan. Memanglah, mesti ada yang cakap cikgu favourite dia lah, subjek yang dia suka lah. Lagi-lagi yang kaki kipas. Betul? Tapi kalau aku akan cerita apa yang aku buat lepas habis sekolah nanti. Kos apa yang aku nak ambil, aku belajar dekat mana. Okey juga tu. Tapi kalau aku nak cerita macam mana nak jadi perempuan yang berjaya yang boleh tolong perempuan-perempuan yang lain. Wah. Apa kata korang hantar? Yelah, korang kan pandai benda-benda yang macam ni semua. Hantar apa? Karangan lah. Sebab tahun ni cikgu aku kata kita kena buat karangan dalam bentuk ucapan. Dan cikgu akan pilih siapa yang paling layak. Korang hantarlah. Tak minat lah. Lah, kau? Aku pun. Sehari ni lepas balik sekolah kita pergi taman tak? Aku tak nak keluar, aku nak study. Okey. Nak buat BI. Okey, kalau macam tu aku pun ada rumah, aku nak study juga. Lisa, sekejap ke? Saya dah baca karangan yang awak hantar hari tu. Bagus tulisan awak. Saya suka. Terima kasih, cikgu. Karangan apa ni cikgu? Saya tak tahu apa-apa pun. Taklah, dia cakap pasal karangan ucapan untuk hari penyampaian sekolah tu. Tak apalah, cikgu ada kerja. Assalamualaikum cikgu. Salam. Hari tu kau cakap kau tak minat. Tapi kenapa tiba-tiba kau hantar? Alah, aku saja je lah. Tiba-tiba pula rezeki aku kan. Nak buat macam mana? Nanti mesti kau bangga juga sebab kau tengok best friend kau berucap atas pentas. Weh, aku ada cadangan. Macam ni, waktu korang cantik, apa kata aku dengan Ariana lagi depan, kau kat belakang. Lepas tu kau nyanyi kat belakang. Tak payah. Aku kena duduk dekat depan sebab aku macam aku ketua kan. Hoi. Weh, asal kau lambat? Mana ada lambat? Dah kau berapa ni? Kau pergi mana? Oh, tadi aku ada kerja sikit. Sorry.
Tak apalah. Ni tadi aku ada cakap pasal persembahan tu. Nah, nanti aku cerita dengan kau. Jom. Tak lambat lah. Sekejap. Tak di situ. Korang. Kita nak gunung boleh? Alah, kalau kau nak sama aja. Turun. Ariana, sila ke depan. Saya nak awak semua jadikan Ariana sebagai contoh. Dia bukan hantar satu, tapi 2 karangan sekaligus. Lepas ni, awak semua jangan terkejutlah kalau Ariana terpilih sebagai wakil pelajar. Bagi tepukan pada Ariana. Ariana, boleh duduk? Terima kasih, cikgu. Tak apa, cikgu. Biasa tolong. Terima kasih. Sama. Setelah membuat penilaian, saya berbangga untuk umumkan pelajar kelas ni dipilih untuk memberi ucapan pada hari tersebut. Pelajar yang saya maksudkan adalah Dira. Tahniah Dira. Boleh tutup. Terima kasih. Nasib baiklah kau yang kena buat ucapan. Tak payah sibuk-sibuk berlatih kan? Kau faham lah. Dah lah persembahan pun kena kongsi. Itu pun belum tentu ada orang tengok ke tak. Kesian tengok diorang ni kan. Boleh tak kalau kau belah daripada sini sekarang sebelum aku belasah kau? Ariana, dah lah tu. Kau tahu kan perangai dia macam mana? Tak payah layan lah. Alah, lagipun memang betul pun apa dia cakap. Kalau beria pun bukannya dapat apa. Kau cakap apa ni? Kau dah hantar 2 karangan dekat cikgu. Alih-alih orang lain yang dapat jawatan tu. Kau rasa apa? Kau tak rasa sia-sia? Kau tak cakap orang lah kalau kau pun duk tolong cikgu pagi-pagi. Nampak sangat kau ni kuat mengampu. Sekurang-kurangnya, aku tak adalah sampai nak upah orang. Upah? Apa yang kau cakap ni? Kau tak tahu ke? Kawan kau ni dia upah orang, suruh orang tu langgar cikgu, lepas tu dia tolong. Kelakar tak? Apa yang kau tak puas hati dengan aku sebenarnya? Engkau yang tak puas hati dengan aku sekarang, kau tahu tak? Engkau dah tahu aku hantar karangan, asal kau sibuk nak hantar juga. Biarlah. Sekarang ni kau tak boleh tengok orang lebih daripada kau kan? Dah. Jangan gaduh lah. Jom praktis. Lagipun tinggal beberapa hari je. Suruh dia minta maaf dulu dengan aku. Kau siapa nak aku minta maaf? Macam ni senang. Engkau pilih antara aku ataupun dia dalam grup ni. Melissa, kau boleh sedar tak? Kalau aku tak ada tak kumpulan ni. Korang, tolonglah jangan gaduh, okey? Dah, jom pergi praktis. Dah, aku nak balik. Setakat kumpulan macam ni. Kau ingat aku kisah sangat ke? Habis tu tunggu apa lagi belah lah. Wait, Matt. Takkan aku seorang je? Yang nak interview dia dah sampai. Panggil. Dia duduk. Cik macam mana sekarang?
Okay. Before we start, saya nak awak jelaskan dalam 3 perkataan apa yang awak faham tentang wedding planner. Buat wedding lah. Buat wedding? Betul. Macam saya tengok kat TV tu. Saya pun ada satu soalan nak tanya. What? Bila kita boleh mula start buat majlis perkahwinan VIP, artis-artis, orang kaya semua tu? Kalau cita-cita awak nak datang sini minta kerja untuk jumpa golongan yang awak cakap tu, awak dah salah tempat. Sekian, terima kasih. Okey. Dia ingat tempat cari jodoh ke apa? Suzy? Saya ada appointment apa hari ni? Hari ni Cik Melissa ada appointment dengan Cik Maya dan Ilyas di butik pengantin. Tu je? Ya. Okey, terima kasih. Ini singkat tak? Yang ni pula Maya, rakan Melissa yang dikenali sewaktu belajar di kolej. Maya ni dari kecil memang terkenal suka berangan. Kalau budak-budak lain biasanya dari kecil simpan cita-cita dah besar nanti nak jadi apa, lain pula ceritanya dengan Maya ni. Sebab terlampau banyak tengok filem romantik, Maya selalu berangan tentang majlis perkahwinan yang diidamkan. Dan sejak daripada tu, dia mula menyusun atur nak buat persiapan awal. Maya ni anak tunggal. Jadi apa yang dia nak, dia akan pastikan yang dia akan dapat dengan apa cara sekalipun. Walaupun Maya ni nampak bubbly, excited, especially kalau bercerita pasal benda-benda yang dia suka, tapi sebenarnya dia ni cepat panik tau bila ada problem. Bila benda tu terjadi, dengan skrip mata je, karakter dia boleh bertukar. Hello, gorgeous. Hai, sayangku. You orang yang I paling happy sekali nak jumpa dalam bulan ni. Can you imagine within a month I akan jadi isteri Ilyas? Oh my god. Okay, nanti I tak sabar nak discuss dengan you pasal wedding I. I nervous ni. Alah, tapi tak apa. I know you dah plan way ahead of me, kan? Guilty as charged. I dah plan on my wedding since I was 17, okay? Ambitious? Yes. I know. Tapi kan, this is a once in a lifetime experience, Mel. Of course, I nak buat benda ni jadi memorable. So, let me introduce you to my kitab wedding. Tahu, you duk usung benda ni pada zaman college lagi, okay? Alah, tapi I suka kalau klien I ni dah tahu apa dia nak. Dia punya dream wedding macam mana. Senang nak kerja, kan? See? Tak sia-sia I book you dari awal lagi tau. Ya, dari you sebelum ada boyfriend lagi. Kan? Okay. Nanti I nak kenalkan you dengan Ari. Ari ni from production house yang akan in charge on my wedding photography and video. Amazing kan? Okay, I nak sambung balik, ambil measurement. Okay. Check nanti dengan I balik tau. Cool. Hello, Suzy. Inilah Ariana, bekas BFF Melissa masa zaman sekolah dulu. Ariana merupakan lulusan Kolej Seni Reka dan sekarang bertugas sebagai fotografer di sebuah production house milik teman lelakinya. Sejak dah ada boyfriend ni, Ariana dah tak kasar sangat macam dulu. Okey, balik-balik pada cerita Ariana dan Melissa. Selepas insiden yang diorang bergaduh, Ariana langsung tak pernah hubungi Melissa. Masing-masing bawa haluan sendiri. Tapi walaupun dah tak geng, Ariana selalu je stalk profil Melissa dekat laman sosial. Apa saja perkembangan Melissa, mesti dia akan ambil tahu. I baru disebut nama YouTube tu yang muncul. Magic. Oh my god. Kenapa? What's wrong? Kenapa? Sejuk tak? Sejuk. I nak kahwin, Ari. I nak kahwin, Ari. I know. Okay, cubit I.
you dengan Mel. I kenalkan you dengan Ariana. Ari, this is Melissa. Hello. Ha. Kiss kakak. So nice. See my wedding gown. Oh my god, sayang. Yang ni pula Ilyas, tunang Maya. Diorang mula kenal beberapa bulan selepas Ilyas putus cinta. Mula-mula, Ilyas memang susah nak terima Maya. Selain tak boleh lupakan ex-girlfriend dia tu, perangai diorang berdua ni memang kontra. Yelah, Maya tu agak loud, Ilyas pula pendiam. Bila Maya cerita pasal benda lain, kefahaman Ilyas tentang perkara tu lain, blur. Maya pandai bak fashion dan suka vibrant colour. Ilyas pula tak habis-habis dengan gaya formal dengan warna hitam putih dia tu. Tapi, makin lama kenal dengan Maya, Ilyas mula rasa selesa. Mungkin juga perbezaan peribadi tu yang membuatkan dia orang saling melengkapi. Tak sampai setengah tahun bercinta, diorang dah ambil keputusan untuk berkahwin. Datang pun. Hai Ali. Hai. Okay. Ni dah contact list untuk semua orang yang berkenaan dengan wedding kita orang. You boleh guna sebagai reference lah. Okay. Awak buat kat Mel sampai peluh-peluh ni mesti minta benda-benda pelik ni kan? Apa you cakap ni? Takkan buat macam tu dengan BFF I, kan? Mel, semalam kan I ada tengok satu magazine ni tau. Wedding theme dia underwater. Like seriously, underwater. Ikon apa yang tinggal dalam laut? Madonna? Tak kan? So, I tak nak yang macam tu, okay? I nak yang up sikit. Anak kapal. So, like my bridesmaids semua akan pakai dress Blue Lagoon and topi ala-ala sailor. Cool tak? Baik Madonna. Amboi, kopak lah duit saya awak. Tapi tak apa, untuk awak dia cakap 1 kapal, 2 kapal, 4 kapal pun saya untuk awak, okay? Sayang, I really appreciate that you want to buy me a kapal, but we don't need that. Tak. Tengok muka dia, cute tak bila-bila macam tu? That's why I marry him. Sayang, stop it. Jangan buat macam tu dah. So cute lah you ni. Sayang, pelik kan? Dia langsung lah tak cakap dengan I, okay? Dia buat as if dia tak kenal I langsung. Mungkin look alike kot. Macam orang lain lah. Mak Saleh ni nama dia Johan, teman lelaki Ariana. Diorang ni mula kenal masa Ariana buat latihan praktikal dekat stesen TV tempat Johan kerja dulu. Lepas habis kontrak, Johan terus tubuhkan production house sendiri dan ambil Ariana bekerja dengannya. Ariana jalankan tugas sebagai jurufoto dan Johan pula bertindak sebagai penerbit dan pengarah kreatif. Sejak daripada tu, diorang mula kenal hati budi masing-masing. Dari mula bercinta, Johan dah faham sangat dengan perangai Ariana. Kadang-kadang dia cuba nasihat. Kalau tak berjaya dan untuk elakkan konflik, Johan selalu ambil jalan selamat. Sama ada dia ubah topik lain atau dia buat-buat layankan je apa yang Ariana cakap. Tapi sikit sebanyak, Johan ni dapat juga ubah Ariana. Jadi lemah lembut, lebih tenang. Ya Allah, tak ada maknanya lah lookalike sayang. I tahu itu dia. Nama dia pun Melissa. Muka dia macam tu, I memang tahu. Itu memang dia lah. Sayang, you sendiri cakap dah lama tak jumpa dia. Mungkin dia lupa. Iyalah tu lupa. Yang masih tak berubah adalah sikap Ariana yang selalu rasa diri dia je yang betul. Tantah buat lupa. Macam ni lah. Lagi sekali jumpa dia, setakat hello saja. Tengok macam mana dia react. Senang. I nak cakap hello kat dia. Tak nak lah. Sekarang nanti kalau dia buat tak kenal I, siapa yang malu? I juga kan? Cubalah dulu. Mana boleh tahu kalau kita cuba.
Okay, for your wedding video, I dah discuss dengan Johan. Okay, kita nak buat macam ni. First kali, kita akan buat interview korang Okay, you know how you guys met and all, semua-semua tu lah. And then, the best part is, there will be a reenactment. Oh my God! Sayang, I think that's so brilliant. You pandai lah, Ari, kan? That's so sweet. Sayang, I dah dapat bayangkan dah wedding video kita macam mana nanti. Tak kisah you buat macam mana pun. Leave it to you guys. Janji cantik sebab you tahulah Maya ni cerewet. What do you mean? Of course I cerewet. This is our wedding. Of course I nak benda ni perfect and memorable. That's why I pilih Mel untuk tolong I because dia je yang tahu style I macam mana. You dah lama ke kenal dengan Melissa? Well, kita orang satu college. Mel tu I punya senior like one semester. Bila kita orang jumpa, kita orang terus klik. Sebab I rasa kan, sebab masa high school dulu, I macam tak ada kawan perempuan sangat lah. So dia pun sama, dia tak ada kawan perempuan. So bila kita orang jumpa, kita orang terus beri geng. Dia cakap dekat you dia tak ada kawan masa high school ke? Tak. Kalau ada pun kawan perempuan dia semua sombong. Guys, sorry lambat. Hi, Mel. Sayang. It's okay. Mwah. Mwah. Hi. It's okay. Tak apa. Tadi pun kita orang dah start bincang pasal wedding video. Oh, ya ke? Okay, how was it? Okay? Anyway, nak order apa-apa? Tak payah. Sure, anything? Nope, I'm so full. Nak tukar tempat boleh tak? Macam tak comfortable sikit. Typical. Sorry. Tak apalah. Okey je ni, boleh lah. Are you sure? Tak apa. Kita boleh je tukar tempat sebab tempat ni macam tak comfortable sikit kan. Okey, tak apa. Sekejap je. I nak pergi toilet sekejap je. Lepas I balik dari toilet, kita pergi tukar tempat yang lebih comfortable. Okay. What is your problem? What problem? If you're not okay with my attitude, cakap depan-depan, tak payah sindir-sindir. Tak ada apa-apa. Aku okey je dengan attitude kau. Yelah sebab memang kau macam tu pun kan. Tak boleh kena asap. Lepas tu nak makan benda yang panas saja. Lepas tu nak kena minum low fat milk. Everything evolves around you kan. Bawa lah berubah sikit Melissa. Kau bukannya muda sangat pun. Ada aku kacau kau? Ada aku suruh kau buat semua tu? Tak kan? Yang kau sakit hati sangat ni kenapa? Okey, aku tak nak gaduh. Kita pun dah kerja sama-sama kan? Aku pun tak nak gaduh dengan kau. Okay, why don't we put all of this behind and we start over, shall we? Yeah, sure, boleh. Kau minta maaf kat aku. Lepas tu nanti aku fikirkanlah sama ada aku nak maafkan kau ke tak. Okay, it depends on my mood hari ni. Kalau mood Kenapa aku pula kena minta maaf kat kau? Kau yang start dulu kan? Kau yang minta maaf. Aku nak minta maaf. Kau boleh tak jangan perasan bagus. Memang aku lagi bagus lah. Especially kau nak dibandingkan dengan orang macam kau. Kau ulang balik apa kau cakap. Malas aku nak layan mentaliti macam kau ni lah. Guys, I'm so sorry. I have to go now. I lupa ada appointment. Aduh, sorry sangat. Belum sampai dah nak gerak dah? I lupa ada appointment. Tak apa, nanti kita jumpa lagi Okay, bye. Guys, I'm so sorry. Johan baru call tadi di Strawberry Office sebab nak siapkan storyboard untuk video wedding korang kan. I'm so sorry. Guys, nak stay. Okay, right? Okay. Alright, take care. Oh my God, sayang. I memang I tak salah pilih. They are such a hardworking woman. Yeah. So efficient kan? Can see that. I knew it sayang. It's a bad idea dengar cakap you, okay? Cakap say hi lah, buat baik dengan dia lah. Tu semua tak guna, okay sayang? Dia tu dah lah belagak. Besar kepala pula tu. Sayang, dengar dulu apa yang nak cakap ni, okay? I tak akan buat baik dengan orang macam tu, okay? Mulai hari ni, I akan ban dia. Okay sayang? Bye. Mana pula kunci ni? Lupa tak ada poket pula. Ambil gambar singit-singit konon. Sayang kau comel. Tak betul-betul. Dengar ada. Tengok lagi ya?
Dah, Ben. Pagi nak tengok apa? Tengok apa? Saja. Tak adalah. I nak you tengok ni. Ni muka perempuan yang perasan dia paling bagus kat dunia. Ni lah dia. Ingat lama tak jumpa dah berubah. Kalau you nak tanya my opinion, I'm just saying. Kalau you tak boleh ngam dengan ini punya Melissa Carey. Dah sayang. Jangan sebut nama dia. Allergic tau tak? Dah. What I meant to say is, just jangan layan dia. Tak langsung. Just ignore her. Show to Elias and Maya that you are the best person for the job, huh? Just prove to them that you are the best. Dah lah sasah Minah gila tu akan ada kat situ kan? Nak buktikan macam mana lagi? Lainlah kalau aku buat kerja seorang-seorang. Tapi kalau aku boleh buktikan dekat Ilyas dengan Maya yang aku boleh buat kerja, and I really deserve this. Selamat Maya. Tak apa, you relax. I datang sekarang What is this? Huh? This is not my size! Sabarlah, kan kita betulkan. Mana sempat? Hari ni berapa bulan? Sampai mati pun I takkan sarung dress ini untuk wedding I. I nak fit! Mel, tengoklah wedding dress I ni. Kan hari tu dah ambil semua measurements? Sorry, I lambat. Oh my god! Kenapa dress you macam ni? Kenapa besar? Ni macam dress pinjam, okay? What happened? Maya, sabar. You sabar. Let me handle this, okay? Macam mana jadi macam ni? Kan dah ambil hari tu semua. Dah suruh kami besarkan. Kami besarkanlah. Lagipun kami cuma ikut arahan je. Okay, kejap. Siapa yang pandai-pandai bagi arahan ni? Cik Melissa lah. Dia cakap kemungkinan badan Cik Maya akan gempal. Me? Hello, saya kenal Maya dah lama I know her size and measurements. Takkanlah saya nak buat macam tu. Oh, okay. You ada bukti ke yang Melissa bagi arahan kat you? Sekejap Nak bukti apa lagi? Dah mana saya tak buat. Mel, sampai hati you. No, I tak gemuk, okay? And sampai bila-bila pun I takkan gemuk. Sayang, biar Mel yang uruskan. Janganlah panik. What do you mean jangan panik? Huh? What do you mean jangan panik? Dress I besar, okay? Sebab ada orang ingat I dah gemuk. Lepas tu ada hati nak betulkan semua. You ingat sempat ke? This is the right moment for me to get panic. I hate you guys. Maya, I'm so sorry. I tak ada kena mengena dengan semua ni. Go away. Takkanlah anak-anaknya you. Trust me, Maya. Maybe lah kot. Tapi according to this memo, memang tulis Melissa, memang nama you kan? Lepas tu phone number pun sama, memang phone number you. Tapi tak tahulah kan. I'm so sorry, ada lambat. I nak kena balik ke office sebab nak buat preparation untuk photoshoot besok. So I'll see you guys tomorrow at the location in the morning. So please jangan lambat Maya, be strong, okay? Sebab ni mungkin cabaran untuk kahwin, dugaan. I tak gemuk.
Kau hajar punya Ariana. Kau main kasar pula dengan aku tunggulah nanti. Cik Melissa, dia orang datang nak interview. Kau tak nampak ke mood saya macam mana? Cancel lah. Cik, bagilah saya peluang. Yang ini Daniel. Dia ni lulusan seni reka dalaman. Tapi sampai sekarang tak dapat kerja. Sebab tu, dia tak lepaskan peluang bila dapat tahu tentang jawatan pembantu yang ditawarkan oleh Melissa. Daniel yakin ini adalah platform terbaik untuk dia timba pengalaman. Tapi kan, walaupun dia tahu yang bidang perancang perkahwinan ni banyak dimonopoli oleh kaum wanita, Daniel tetap degil juga nak cuba. Sesuatu sangat. Datang lain kali Tapi cik, saya fast learner. Saya boleh buat macam-macam benda. Saya multitasking, multi-purpose. Semua saya boleh buat. Boleh buat apa je? Boleh cik. Cik bagilah tahu. Confirm settle. Serius. Okay. Hired. Betul ke? Terima kasih Cik Melissa. Bila saya boleh start? Sekarang. Cik Melissa nak saya buat apa? Kenapa tak ada siapa-siapa inform aku pasal pertukaran studio photoshoot tu? Dah lah tak bagi address. Aku sampai-sampai je semua orang dah balik. Memanglah semua dah balik. Kau suruh orang datang pukul berapa? Kau sampai pukul berapa? Hai, belajar-belajar lah jadi punctual. Kata profesional. Kau cakap baik-baik sikit Aku datang awal tau. Kau yang pilih studio tu, takkan tak tahu kot? Bila masa pula ni? Kau yang hantar email ni. Ilyas dengan Maya pun dapat. Kau sudah datang studio tu kan? Okey. Aku memang tak pernah langsung hantar email tu ini mesti kerja kau kan? Setakat password Sporty Spice 00 kau tu, budak darjah 1 pun boleh hack. Beritahu Maya. Bagilah tahu. Tu pun kalau dia nak percaya. Yelah, bukan aku yang tukar address studio, yang tak datang photoshoot. Lagi satu, aku nak warning kau. Dahlah tu, cuba-cuba nak kenakan aku. Sebab kau takkan menang. Dah lah tersangkut dalam traffic jam satu hal. Lepas tu sampai-sampai je semua dah balik. Kalau you jadi I, you sakit hati juga kan? Ya, nak apa-apa lagi? You pun tahu kan, I paling pantang sekali kalau orang buka email I. Ni bukan saja dia buka, dia siap hack lagi sayang. Takkan biadab tu nama dia. Nasib baiklah I ni kan dilahirkan dengan tahap kesabaran yang tinggi tau. Kalau tak, tadi lagi I dah serang perempuan tu. You nak order lagi ya? You ni kan, order. You langsung tak dengar apa I cakap kan? Sayang, you nak I cakap apa lagi? If you could only just let this go. Instead, just say you're sorry, let it go, that's it. Instead, you always simpan dalam hati. Jadi cerita panjang macam ni. Excuse me sayang.
I tak bersalah tau dalam hal ni. Kenapa I nak minta maaf dengan dia? Ha? Lagipun, sekarang ni I mangsa, bukan dia. Dari mula kita makan sampai sekarang ni cakap pasal ni. Melissa this, Melissa that. Tak pernah ke? Hey, yang nak angin ni kenapa? Macam ni lah. Either you fix your unresolved problems in your life, huh? Move on with your life. Ataupun tak payah buat langsung. Quit your job. Habis cerita. Oh, penat lah dengan ni. Sayang! Kau ni suka bawa masalah lah, Melissa. And cut. Very nice. Okay, touch up. We do the VO later after the show. Hey, yes. Jangan, bro. Okay. Okay. Nasib baik you ada sini ya. So I already ada to remind you about video shooting besok. Oh, okay. Kalau semua okay, then next week we will have a preview. Boleh tak? You free? Free. Tapi satu benda. Kau cakap dengan Ari, jangan suruh aku berlakon pula. Okay. Tak. Bro, siap bro? Sorry ya. Cakap. Hello, Wak. Kenapa ni? Cuba cakap pelan-pelan. Kenapa? Oh, iya ke? Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, tak apa. You tunggu kat sana. Kejap lagi datang jumpa you, okey? Right. Bro, I think I gotta go lah. Oh, apa hal? Dia okey tak? Tak ada. Biasalah Maya. Tahu dia tu kan panik dia lebih sikit. Tapi dia okey tak? Dia okey, tapi lagi dekat dengan nak kahwin ni kan, macam-macam hal. Hari tu wedding dress dia. Hari ni pitch kita orang pula. Tapi itulah, rasa kadang-kadang tu macam sabotaj pun ada. Wah, macam malah nak fikir lah. Dia apa-apa pasal gambar, pasal video tu update aku Boleh. Alright. See you bro. Alright.
Cik Melissa, ni gambar model untuk kita shoot video Maya dengan Elias tu. Ni kan kerja Ariana yang awak tunjuk saya, kenapa? Saya tahu, tapi talent agency tu email kat kita. Jadi saya tunjukkan lah. Baca. Awak cakap Kak Ariana guna model yang ni? Saya dah approvekan Okay. Cik lagi mana? Appointment. Nak saya ikut? Tak payah. Ni, jangan lupa beritahu Ariana. Cuba you tolong check talent tu. Dah siap ke belum? Hai, busy nampak? Melissa, lah you kat sini. Tom diri kat situ je. I memang suka posing-posing ni. Cakap je nak posing macam mana. Boleh saja. Macam ni, terbang. Jangan nak perasan. I test shot je lah. Tengok tu, comel tak? Itu saya, Zalia. Art director untuk sebuah penerbitan majalah. Saya senior Melissa dekat college dulu. Tiba-tiba pula terjumpa balik masa Melissa tolong buat dekor untuk photoshoot wedding issue. Agaknya sebab pemikiran dan wavelength yang sama, kita orang terus klik. Dan biasanya kalau Melissa nak cerita masalah dan nak minta pendapat, memang dia cik saya lah. Tapi nanti kalau ada yang cantik, I email kat you. Yes, tu yang I nak dengar. Okay. Kau apa kau nak start ni? Kau nak kerja ke main? Sekejap sikit je lagi. Kau cepat sikit tak? Lepas ni aku banyak pergi photoshoot. Tak layan lah korang. Penat lah. Okay. Ambil tempat Melissa tu. Attitude. Muka cantik. Tak minat jadi artis ke? Tak minat lah. Change pose. Tak minat ke? Tak ada bakat? Kau tak ada bakat? Kenapa you kerja kat majalah hiburan ni? Nak glamour lah tu. I ni kalau nak glamour, I jadi je artis majalah. Macam you ni. Bakat tak seberapa, perangan je lebih. Hello? Hello Cik Ariana. Ya, ni siapa ni? Saya Daniel. Dari pejabat Cik Melissa. Oh, Melissa. Amboi, dah pandai dah hantar-hantar wakil ni. Kau dengar sini. Kau cakap kat bos kau tu, tak payah nak boyong sangat lah. Saya ada pesanan pasal shoot video Maya dengan Elias esok. Pahala. Cik Melissa pesan, dia suruh awak cek email awak. Lepas tu dia suruh pilih model yang dia dah approvekan. Suka akulah aku nak pilih siapa pun. Kenapa? Asal aku kedengar cakap dia pula? Manalah saya tahu, saya cuma jalan ke arahan je. Dia yang suruh saya cakap macam tu. Okey. Aku ikut. Tapi dengan satu syarat. Kau pergi bagi tahu kat bos kau yang boyo tu, kata kat dia, tak payah nak menyemak kat location aku besok lah. Faham? Cantik ke tidak mana model tu? Ni model-model dia pilih. Ya ampun, kau ni pun satu Melissa, kau dah kenapa? Kalau I nak glamour, I jadilah model majalah. Macam you. Kena SBG in your face. Too much lah. Tahu tu lah kena smash. Tapi kan, I pelik tau. Macam ni boleh cakap macam tu Sebab you kan macam innocent gitu. Itulah, sebenarnya perangai I zaman sekolah, lain tau. Pantang salah cakap sikit, mesti I meletup. Lagi-lagi dengan satu budak perempuan ni tau. Memang selalu cik pasal dengan I. Habis tu macam ni you selesaikan masalah you dengan budak tu? Mula-mula kan, I kumpulkan kawan-kawan I, kenakan dia balik. Tapi bila I fikir balik, kalau I panggil dia Shrek, bukan boleh buat I kurus. I panggil dia loser, bodoh, bukannya boleh buat I pandai. Macam mana teruk sekalipun lah I balas kat dia,
takkan ubah apa-apa. I takkan happy. So you know, I let it go and I move on. Sebab banyak lagi benda lain nak fikir kan. Yes. Cik Melissa. Yes. Saya dah call Cik Ariana dan saya dah cakap macam mana yang Cik Melissa pesan tu. Tapi Cik Ariana ada bagi satu syarat. Apa dia? Cik Ariana akan jalankan sesi penggambaran tu kalau Cik Melissa tak ada esok. Okey. Cik Melissa, saya nak cakap sikit. Yes. Sebenarnya saya nak berhenti kerja. Yelah, tujuan saya kerja kat sini sebab saya nak tahu selok-belok macam mana nak buat majlis, uruskan event. Tapi sejak saya kerja sini, saya asyik buat benda remeh-temeh je. Macam tak berbaloi pula Cik Melissa bayar gaji saya. Alah, Daniel, tak payahlah berhenti. Okey, saya janji saya takkan libatkan awak dalam masalah peribadi saya. Okey? That one is nice. Yeah, I like that one. Hi, Ari. Hey. Hi, good to see you. Yeah, you too. Hi. Hi. Good to see you. Hey, good to see you. Ni kok jengkel ni. Kalau tak ada kerja, tak ingin mengadap dengan kau. Okay. Okay. Yeah, so actually, I want to show you the preview of the video that we bought for you all. Yes. Kau guna model yang cukup. Tapi bear in mind, it's macam tak betul, tak ada grafik, tak ada music semua. But the video is there. I'm sure you'll like it. Bro, yang lain tak penting. Yang penting aku handsome. memang macam tu. You're so funny. And Mulanya kisah kita orang ni macam kelakar sikit lah. Lebih kurang macam blind date. So kawan-kawan yang set upkan untuk kita jumpa. Actually, I memang tak tahu pun rupa dia macam mana, dia tu jenis apa. Tapi kawan-kawan ada cerita lah, dia baik orangnya and he is single, tu yang penting. Kita orang janji nak jumpa dekat sebuah coffee shop dekat Bangsar. Nak jadikan cerita, dekat sana ada 2 coffee shop yang lebih kurang sama lah, sebelah menyebelah. So, yang seorang masuk dekat sebelah sini, yang seorang masuk kat sebelah situ. Memang tak jumpa. Nanti pause. Tunggu sampai Just pause lagi. Sayang, Ya. ni bukan ex-girlfriend you ke? Ya, tapi manalah saya tahu. You sengaja pilih dia ke? Saya pilih dia buat apa? Dah tentu saya pilih awak. Lepas tu saya akan kahwin dengan awak. Apa you ni? You saja nak malukan I tau. Maya, okay, relax. Ni semua salah faham. Jangan fikir bukan-bukan. Tak. Patutlah sejak kebelakangan ni, I rasa macam tak sedar hati. Lepas tengok video ni, baru I sedar. Lepas satu benda buruk jadi dekat I, it's a sign. It's a sign yang I tak sepatutnya kahwin dengan you, Elias. Oh my God. Apa awak cakap ni? Jangan buat saya macam ni, boleh tak? Kenapa you ni relax sangat ni? This is your ex-girlfriend, okay? Berlakon jadi I. I rasa you bukan jodoh I lah. I tak boleh macam ni. I'm sorry. Maya. you care to explain yourself?
Sayang, seriously, okay, I tak tahu apa-apa langsung. Okay, Melissa suruh I pilih model yang dia dah approve tu je. How am I supposed to know one of the models is Elias's ex-girlfriend, sayang? Sayang, sumpah, I memang tak tahu apa-apa langsung. But the real question is, kalau dia pilih untuk you, kenapa you tak ikut? Kamu lah sayang, takkan nak ikut? Lagi belakang lah Minah tu nanti kan? Okay lah, but did it ever occur to you yang she's trying to help? Dah berapa kali saya suruh you pergi patch things up dengan dia, tapi you tak nak. So sekarang Elias dan Maya they tak nak kahwin dah. So I really hope you dah puas hati ya. Sayang, ni semua salah kau kan? Kau saja nak burukkan aku depan Maya. Aku dah pilih talent yang sepatutnya. Daniel was there. Dia boleh jadi saksi. Kau yang pandai tukar. Lepas tu nak salahkan aku. Memanglah aku salahkan kau sebab kau punca ni semua. Excuse me. Kau yang rosakkan dress dia. Lepas tu aku yang punca. Kau yang salah. Oh, aku yang salah. Habis yang kau pergi sabotage photoshoot aku tu apa cerita pula? Kau pergi tukar tempat tu, kau tak beritahu aku? Pal. Elias. Kau tengok apa kau dah buat. Kau tahu tak, sejak aku kenal kau, macam-macam benda buruk jadi kat aku. Kau tahu tak? Johan gaduh dengan aku. Sekarang ni Elias ingat aku jahat tau. Kalau aku tahu lah kau macam ni, aku tak kenal kau lagi baik lah. Mesti kau bangga juga sebab kau tengok best friend kau berucap atas pentas. Alih-alih orang lain yang dapat jawatan tu. Apa yang kau tak puas hati dengan aku sebenarnya? Engkau yang tak puas hati dengan aku sekarang, kau tahu tak? Hello? Kiss apa? Typical. Sorry. Cakap daripada depan, tak payah sindir-sindir. Everything evolves around you, kan? Memang aku lagi bagus lah. Especially kalau nak dibandingkan dengan orang macam kau. Siapa yang pandai-pandai bagi arahan ni? Cik Melissa lah. Sebab kau takkan menang. Kalau aku tahu lah kau macam ni, aku tak kenal kau lagi baik lah. Aku mengaku aku banyak menyusahkan kau. Aku pun banyak buat salah lah. Tapi aku buat semua tu sebab aku kecil hati dengan kau. Yelah, masa mula-mula jumpa kau tu aku happy, okay? Sebab dah lama tak jumpa kau kan. Tapi bila kau buat tak tahu kat aku, of course lah aku kecil hati kan. Aku tak sengaja. Aku panik. Aku tak tahu macam mana nak react. Lah, kenapa pula? Yelah, last time kita jumpa kan gaduh besar. Buatnya aku tegur, penumbuk melekat kat muka aku ke. Lah, takkanlah aku buat macam tu kat kau. Siapa kau ni? Habis tu kau nampak aku dulu bukan nak tegur. Tunggu aku yang tegur. Lah, aku segan lah. Segan? Kau segan? Sejak bila segan ada dalam kamus hidup kau, Oh, cakap kat akulah abang kau tu, pemalu sangatlah selama ni. Tapi seriously lah, aku sorry sangat-sangat. Aku buat semua tu sebab aku nak attention je daripada kau. Aku pun sama lah. I miss our old days. Kau nak tahu tak? Selain Lilia, kau seorang je yang betul-betul faham aku. Iyalah tu. Bukan kau cakap kat Maya yang kau tak ada kawan perempuan ke masa sekolah dulu? Maya? Maya! Kita kena selamatkan hubungan Maya dengan Ilyas.
Dah lah, sebabkan kita diorang tak jadi kahwin. Sebab itulah kita kena pastikan hubungan diorang baik. Okey. Kita nak buat apa ni? Okey, kau pujuk Ilyas. Yang lain biar aku fikir. Okey. Pujuk Ilyas Ilyas, please bagi a chance explain kat you. Nak explain apa lagi? Saya pun tak faham apa motivation awak dengan Melissa. Tapi apa pun tanyalah. Awak berjaya. Okay, the thing is, we have nothing against you and Maya. Kita orang je ada isu sesama sendiri. Saya tak nak tahu lah. Kejap. Okay, Ilyas. Sebenarnya kita orang tak sedar, by trying to get back at each other, kita orang dah risikokan hubungan you dengan Maya. But now kita orang dah baik balik and we want the same thing for you guys. Okay? So, I'm so sorry. I betul-betul minta maaf. Senang kan? Buat salah, minta maaf, betul lupakan je. Kalau I maafkan you pun, tak ada beza. Saya dengan Maya dah berpisah pun. Dan itu disebabkan awak. So, saya harap awak tidur lebih lena lepas ni. Okay, honestly, Ilyas, I memang rasa bersalah sangat. And I menyesal dengan apa yang I dah buat. Melissa pun sama juga. And that is why kita orang nak you baik balik dengan Maya. And now kita orang tengah berusaha so that you jadi kahwin dengan Maya. So please, dengar dulu apa yang nak cakap. Okay, you ada 3 minit. Okay, let's walk. Okay, sebenarnya dah lah, you tak payah nak pujuk I lagi. Keputusan I muktamad. Itu tak, semalam satu hari I menangis. Maya, I just want you to think clearly, okay? Takkanlah sebab ex Ilyas jadi talent, you terus tak nak kahwin. Dah lah, you tak payah nak tambah lagi rasa sebersalah I ni. Memanglah I sayang dekat Ilyas tu. Tapi you faham tak perasaan I bila tiba-tiba muka ex-girlfriend dia tu muncul semalam? Of course I freaked out. Tante, itu memang jodoh dia ke? Maya, ni semua kebetulan lah. Manalah Ariana nak tahu yang dia ambil tu ex Ilyas. Okay, fine. Habis tu yang macam-macam benda jadi dekat preparation wedding I ni, you tak rasa semua tu sign? Mungkin tu semua ujian. Apa you ni? Okay lah. I don't want to force you to change your mind ke apa ke. I just want you to think rationally, okay Maya? Buatnya keputusan you salah, kan rugi. Dah lah, tak payah nak buat keputusan hari ni pun. Tak payah bagi jawapan yang ni. Just think about what I said just now, By the way, I tak kerja hari ni. I nak teman you. Tapi dengan satu syarat. You kena teman I malam ni. Alah, official boring lah. Cepatlah ni. Best apa? Pergi belanja makan. Boleh. Yeay! Okay, jom. Gelapnya, tak takut ke? Dah biasalah, babe. Biasa buat kerja malam ke apa? Ya. Kejap je kan? Kejap je, nak ambil barang je. Aku dah sampai. Sekejap. Alright.
suka awak sebab awak tak pernah kisah apa pun orang cakap. Awak tak pernah malu untuk jadi diri awak sendiri. Kita mungkin berbeza dari semua kecuali cinta. Kalau awak bagi saya peluang, saya janji saya takkan sia-siakan awak. Dan saya akan buat awak bahagia sampai bila-bila. Maya Muhammad Danish. Sudikah awak menjadi teman hidup saya? This is so lovely. You buat semua ni untuk I suka. You baik sangat. Kejap. Tapi ada kanser. Saya ada kanser. Semua ada kanser. All the arrangements. Semua. I nak buat macam mana ni? Kenapa you cancel? Manalah I tahu. I merajuk dengan you. I emotional. Lepas tu you buat I macam ni. Kalau I tahulah you nak propose I macam ni, I tak cancel wedding tu. Pasal wedding tu, don't worry. I akan handle semua. Okay? Asalkan you guys jadi kahwin. Oh my God! Thank you. Thanks, God. Dengar tak? Oh my God. Thank you. I dapat 2 cincin. Di matamu ku berharga, kau perlakukan aku lebih dari mencintai dirimu. Di dekatmu ku merasa bahagianya aku dapat buang cintamu. Hanya kamu saja yang mampu begitu tulus mengerti aku. Kau sempurna bagiku. Dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Aku terima nikah Maya binti Muhammad Danish dengan mas kahwin RM80 tunai.
Mana boleh macam ni? I kan dah bayar deposit. Dah janji kot. Tahu je lagi Tak, kalau tak last minute tak apa. Ni dah last minute. Kau set up dulu sekejap. Dah lah. Kenapa ni? Tak adalah. Band yang sepatutnya perform malam ni tiba-tiba tak jadi pula. Diorang cancel? Mana diorang boleh buat macam tu? Kan? Tu yang aku tengah stres ni. Weh, ke semua ni balasan lah. Balasan apa? Alah, apa semua benda yang aku buat kat Maya tu ke? Dah tak nak merepek sangat. Ni, sekarang ni kau nak band juga ke apa? Alah, tak semestinya. Tapi yelah, kalau nak cari replacement pun macam mana wedding malam ni? Okey, tak apa. Kau relax dulu. Biar aku settle lah. Jaga ucap kau. Menghilang. You tu yang menghilang? Sekejap. Macam mana kau boleh ada kat sini? Kan tadi aku kata aku nak settlekan problem kau. Jadi, inilah. Apa ni? Jangan main-main lah. Apa kena mengenai Lia dengan masalah aku tak ada band malam ni pula? Lia, kau cakap sikit kat dia. Kau ni ada. Salah. Still remember? Aku masih lagi simpan CD Manuswani. Dan aku hafal step lagi. Aku masih ingat Tengok. Old school lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, saudara mara dan sahabat handai yang sudi hadir tentunya ke majlis persandingan kedua-dua mempelai kita pada malam ini, tak lain tak bukan Encik Wan Elias dan juga Maya Muhammad Danish. Sekali lagi bagi pihak tuan rumah, saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini. Mengumumkan ketibaan kedua mempelai kita, Encik Wan Elias dan Maya Muhammad Danish, diminta para hadirin untuk sama-sama berdiri dan memberikan tepukan kepada kedua-dua pengantin. Thank you very much. Baiklah para hadirin, sebenarnya malam ini ada kejutan
yang bakal kita saksikan khas untuk kedua-dua mempelai kita. Tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan. Angin bayu membawa diriku sepintas lalu ku terkenang kamu. Memori silam meresap malam, kenangan bersama tersimpan selamanya. Kita bersama mengejar mimpi. Oh my god. No way lagu ni. Oh, ada BS3 dengan lagu ni ke? My favorite song. Sini tu set. Milik kita, emosi bergelora, tiada kata. Hari berganti hari, ku menanti-nanti. Kini ku menepati janji suci dua hati. Bila kita kan bersua. So sweet diorang nyanyi lagu ni. Cute-nya. Nasib baik tadi. Nasib baiklah aku dah takut dah tak suka performance kita tadi. Ya ke? Ada masalah apa tadi? Ha? Masalah apa? Tak, yang awak cakap kat saya tadi. Bila masa? Ni hari saya nak tolong dia selesaikan masalah. Banyak betul masalah dia ni. Masalah apa? Pergi je lah. I didn't know you could sing. It's just for fun. Abe, seriously, I'm really amazed apa yang you and Melissa boleh buat buat Majlis malam ni. Really fantastic. Congratulations. Thank you, sayang. Sayang, I'm so sorry. I know I've been acting like a brat. And I promise you, I takkan buat lagi. It's okay, sayang. No way.
Forgive me, sayang. Sorry. Looking good there. Thanks. You're not so bad yourself. Cantik. I learned from you the best. Thanks korang. I suka semua every detailing of the decoration. Kan sayang? Ya. Tapi I rasa yang paling akan ingat sampai bila korang punya performance. Feminine mashup. So cute kan? Thanks again. Everything was so fantastic dan dia pun sangat happy kan sayang kan? Ya sayang, rasa kita kena pergi sana Sarah. Dia nak balik dah tu. Oh iyalah. Okay, later ya. Okay. Bye. Hey. Okeylah, I gotta go. Nak balik. Please. Tak nak hilang-hilang. Keep in touch, okay? Ya. Lil, thanks again for saving me tonight. Allah. Kita kan dah praktis bertahun. And you know what? Kalau budak-budak sekolah kita tengok, oh my God, mesti dia tinggi. Especially Dira yang poyo tu. Yes. Okay, wait. Talking about Dira, you know what? Dia akan hadir reunion sekolah kita nanti. Ew, she's coming? I dapat telefon daripada AJK Honey Reunion. Sebab bila kata dia pernah jadi wakil ketua pelajar. Of course lah dia wajib datang. Okay, it's okay. Dia boleh pergi. Tapi tengoklah siapa yang akan buat ucapan nanti. Yes. It's okay. Tak naklah stress pasal tu. Kita plan benda lain. Ataupun kita buat reunion sendiri. How about that? Alah girls, screw the plans. We're so going, okay? Yes! Awesome! Oh my God, I can't wait to see Dira's face. Akhirnya, Melissa dan Ariana berjaya merealisasikan majlis resepsi untuk Maya dan Ilyas. Walaupun tak dapat berikan the dream wedding seperti yang Maya bayangkan tu, tapi diorang lega sebab hubungan Maya dan Ilyas berakhir di jenjang kelamin. Maya pula, kerana terlampau excited dengan majlis resepsi yang dianggap small but intimate tu, awal-awal lagi dia dah book Melissa dengan Ariana untuk majlis anniversary dia. Seperti yang dijanjikan, Melissa beri tunjuk ajar pada Daniel. Dia yakin perniagaan dia akan tambah berkembang dengan adanya Daniel sebagai pembantu. Hubungan Ariana dan Johan dah kembali normal dah. Diorang bersetuju untuk jadi jurufoto dan videografer rasmi bagi setiap majlis resepsi yang diusahakan oleh Melissa. Ternyata kejadian yang berlaku ni banyak memberi perubahan pada Melissa dan Ariana. Walaupun dah berjanji untuk jadi lebih rasional dan tidak ikut emosi, Melissa dan Ariana tetap nak hadir ke majlis reunion sekolah mereka. Kalau nak tahu sama ada diorang akan buat hal masing-masing ataupun bersemuka dengan Dira pada majlis tu nanti, kenalah tunggu. Tapi kan, I nak make benda ni member. Guilty as charged. Tapi kan, bukanlah. Ambition. Kita bersama mengejar Kenapa lagi? Tak ada beza pun. Kat depan lagi ke? Kenapa lagi? Sorry. Dah. Tak payah nak tambah lagi rasa sebersalah I tu dah tu. Dah. Tak payah nak tambah lagi rasa sebersalah. Kenapa tambah lagi rasa sebersalah? Maya, tu semua kebetulan lah. Manalah Ariana nak tahu yang dia pilih tu ex Ilyas. Habis tu yang tanda bertanda sign ni macam jadi dia. By the way, tak kerja hari ni. I nak teman you je. Tapi dengan satu syarat. You kena teman I malam ni. Apa tu kelip-kelip mata macam tu? Tu naughty nama dia. Fine. Apa dia belajar angkat? Kalau I maafkan you pun, tak ada beza. Saya dengan Maya tetap tak dapat dipisahkan lagi. Tak ada beza. Saya dengan Maya dah berpisah. Dan itu tak ada beza. Apa dah aku cakap ni? Masih simpan lagi single minus one ni? Single pula. CD, yeah! JK Community. Oh,
AJK Reunion. AJK Reunion. And Mira cakap. Mengumumkan ketibaan kedua mempelai kita, Wan, apa tadi nama dia? Wan Ilyas. Okay, maaf. Rolling. And action. congratulations. Thank you so much. You came all the way from Brazil. Jauh kau ini datang. Bagus kau ini. Korang gila great. Rebus. Siapa? Benar. Memang saya cakap pasal dating. Memori silam meresap malam, kenangan bersama tak simpan selamanya. Tak suatu hari nanti cinta kita bersemi kembali menerangi mekar di taman hati walaupun jauh pandangan mata. Yakin kau kan tetap setia padamu ya na 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 na. Rindu dapat mood ni. Kita bersama mengejar